Bah, buat Sabtu tu senyap aje bah. Buat Sabtu tu hari apa? Oh, patut dia senyap. Dia tengok hari. Today ini Tuesday. Tuesday tak kena. Dia kalau hari Sabtu dia gila babi. Oh. Nama buat Sabtu. Waktu tu dia mulut pompeng hari Sabtu. Kawan buat tu pakai topi, kawan tak cam. Kau tak perasan ni ke? Tak perasan. Kalau dia buka topi buka apa nampak pasal dia sama rambut kamu. Sebab itulah aku cakap dengan kau, dia tak ambil masak lain pada hari Sabtu. Ya. Dah tak boleh. Dia mesti nak ambil hari Sabtu memasak. Sebab tu dia sepatutnya wak ni kita tak boleh panggil wak Sabtu je. Sabtu Ahad. Dia pasal memasak Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Bah. Dia dalam je. Buat macam je lah. Bah, kenapa jalan gitu? Bah, kenapa pasal parking tempat OKU. Oh, salah. Bah, nanti kejap lagi kau pindah dulu pasal kau nak tengok awak berjalan. Haji. Kereta parking kat tempat OKU. Aduh. Matilah abah macam ni. Aduh, hai. Kaki parking kat tempat OKU. Nampak? Tempang ada Tempang berdatuk dengan jauh. kereta orang OKU. Tempak berdatuk. Boleh. Kenapa? Okey, sihat hari ni. Okey, alhamdulillah. Halo, beriap sesuatu. Okey, alhamdulillah. Depan mana? Depan ni. Pada kita orang tadi. Panas kadang, boh. Dah pandai tu kadang pula ni lah orang Melayu bodoh nak mampus. Panas-panas lah. Kadang lah. Bila cakap sikit tegur dia angin. Ajis. Bukan muhrim, duduk jauh-jauh belah sama-sama jantan. Dekat ni bukan murim, kita bukan dekat bukan murim. Tak boleh bodoh kan Ajis. Masuk kemari. Jangan duduk dekat-dekat perempuan bukan muhrim. Dia tu bukan murim ke dia. Kalau dia dekat. Dekat orang tu pun dekat murim. Tak boleh, perempuan lelaki tak boleh. Lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki tak apa. Tadi mana dia kata tak boleh. Ni sekarang dah ubah, aku buka kitab dah ubah. Oh, dah ubah. Dah ubah, kitab tu mengata tak boleh. Bukan murim. Mahram. Tak boleh Adis. Walaupun kau cacat gitu, tangan tak ada, kaki tak ada, tinggal kepala je. Tak boleh dengan perempuan. Ni pasal masalah dia. Yang orang tua-tua ni tak boleh. Jadi senang lah. Kalau yang muda-muda Oh ya. Entah Aku tu tapi bocor. dia ni bocor. Bocor. Kau Bocor aku bocor. Kau datang dekat Bocor je aku bocor. Tak ada. Aku cocok apa kau datang. Kau jangan nangan-nangan Baik. Kau boleh. Tak. Kau datang lempet dah dekat. Kau datang dekat. Kau jangan nak dengan gatal. Kau tak baik kawan. Ya tak baik. Nampak yang dia teti dia bedah lagi. Oh. Saya Pak Jis. Orang kenal lah. Ini usuk keling Ada ni. modong yang tak kenal. Usuk keling. Kalau dah tahu senang kan. Dia usuk cakap seorang. Bagus. Semboy. Saya memang lawa. Dah boleh lawan. Alhamdulillah. Ya, jumpa lagi dia tak. Kalau saya tak ubat dah mati. Itulah awak. Dah berapa belah hari dah berubat. Dia celuk dia dengan hari. Dia yang buat kerja hidup ni. Sambang yang dia. Yelah dia dah buat kerja hidup. Aku berubat kau. Oh ya, buat dia yang buat kerja hidup ni, katakan dia mati dah. Nyawa.
Kurang hajar je. Kalau kau biar kau mati je. Bang, dari mana bang? Pasir Godang. Balik kampung kejap. Dua orang. Oh, balik kat kampung. Nai. Tak ingat? Mizan. Ya saya. Mizan. Ya saya. Tu orang Terengganu Selatan, dia tukang masak kan. Dia duduk seorang. Apa orang tu dah gila Aku kan? masih gading. Orang Sigat. Segadang laut. Dan. Bakso kau kampung sekolah tu. Bakso Sibuk ni, kecoh Tak ni. ingat. Dali kena Dali. Lali mana satu? Dali. Bakso Dali. Dali Kau asal. sayang. Ya. Saya kau tu tak? Saudara. Ya. Ha. Dia tak ada aku. Ya, kan panggil dia Tok. Apa ni, rumah dia kosong tu, ada pada bapak aku lah. Dia dah meninggal rumah dia tu. Bang selalu tengok lawak tu. Ya. Bang Usop dia letih masa tak sediakan lagi. Ya, sediakan lagi. Abang. Sebab Ya, tempat betul, kerja Orang Terengganu Selatan banyak yang gila. Dia tak campur orang. Itu Wak satu tu. Ya, wak satu, wak Khamis Jumaat dia tu lah wak. Kan di mana? Itu Wak satu tu belakang. Ya, banyak. ya. Apa kau ingat dia? Tak puasa aku asal ada. Ada. Minta nak. Kenapa lah yang taruh wak Sabtu? Kenapa tak taruh wak pokok tunggul? Kata tu Jumaat Sabtu. Tak ada yang wak Sabtu, Selasa, Rabu, Khamis. Ni yang kata taruh wak Sabtu tu buat apa? Orang tua tu sebatang pun tak ada gigi kata. Ada bah. Ada. Mana ada kau tengok tiga kegusi dengan lidah. Bah, itu orang tua-tua selalu sebut. Tak, macam mana dia merasa lauk? Apa ni, dia masak orang kahwin merasa lauk. Bah, dia gini. Bukan pakai gigi lah. Bah, Awak je. Dia buat je lah. Macam mana bibir? Bah, payah sikit bibir. Tak payah. Payung lah sikit bibir. Bah, macam mana? Aku rasa orang tua ni dah gila kata. Dah nak gila. Bah, dia gini. Tak payah pak datuk dia macam tu. Angkat bibir pun tak kuat. Dia orang Terengganu Selatan kan jangan salah faham. Ni orang dia anak dia penuh ke Terengganu Selatan. Dia tak boleh campur Patut duduk seorang Wak. Dia campur beruk dengan monyet. Selatan jiran kita dekat. Ya, masalah itu pasal sekarang saya kata dah. Sekarang beruk monyet tak ada di sini. Kalau ada beruk kita ikat kat situ dia duduklah dengan beruk. Ni mana boleh campur orang? Mati lah sok. Jambatan tu je. Ikut mana WhatsApp tu masuk tadi? Aku tak perasan Ya, pun. tak, tadi dia masuk ikut Khamis. Ikut belakang. Dia masuk ikut Khamis. Tapi satu dengan Khamis kan tak tahu. Dia kenapa awak selang hari Jumaat? Tak ada. Tak ada, memang dia hari Jumaat jangan sebut lah. Tak baik kan. Hari Jumaat. Hari Jumaat, hari baik, bulan baik. Dia tak bubuh buat Jumaat. Dan apa ni, mancing dah putus menang. Mancing? Dapat bid lagi? Belum lagi? Bah, dia tanya siapa menang mancing. Belum lagi. Dah tunai janji dah. Mesin baru belum lagi bang. Mesin baru dia tengah buat. Awam tak bogel. Bohong je. Kata nak bogel. Cakap je. Cakap je lebih. Dia lawak je. Awak je. Nak tengok ni. Boleh tak bogel ni? Ini nak tengok. Kau tak apa nak tengok. Kucing apa lagi. Kata orang kucing lagi. Aduh, macam Kau Wah, nak sini lah mana air sini. pening tu. Pening. Pening je buka tu. Pening, bah. Bah, dia pening je bah. Bah. Jumpa aku pening kepala datuk belakang tu. tapi dia Kau dah baru- lepak dia masuk stand ke belum tu tak ada. Dia kau bukannya apa. Kau sumbat satu je. Lepas tu dia rosak jantung dah rosak. Oi, Kebah ada kau bercakap, kau dengar lah aku. Ada kau kebah. Kau dengar dah aku tidur bercakap. air ni. Kau tak boleh lah buat macam tu. Malu kau orang bodoh. Cakap-cakap je. Tangan yang kau buat macam tu nak buat apa? Besar Aku nak cakap tanya dengan dia. kau. Kau dah lah tak ada kaki je. Janganlah buat kurang ajar macam tu. Tak baik. Orang yang ada kaki je boleh buat gitu. Kaki dia banyak jasa kes ni. Ya. Banyak jasa dia. Dia asyik kerja meraba aku. Aku tak geram macam mana. Dan dia kalau apa dia cakap bukan boleh ke? Kalau Haji Habu diam ni. Dia nak bos ni. Tadi aku pergi sebelah. Kan? Kau jangan duduk sana bukan mahram kau. Mahram kau kat sini. Aku kat sini. Kau hari semalam. Kemarin datang.
Oh, kau tak ada sini, aku bukan marah kau. Habis aku ada sentuh kau memang bodoh. Aku cuma bibi kau sikit sekali. Bodoh lah. Aku tak apa lah. Lelaki sama lelaki haram. Aku dah ni dah pasal janji lah. Haram. Tapi sekarang dah okey lah, alhamdulillah. Belum boleh bang. Saya tinggal lagi 30% yang elok. Yang Ingat. kita bosak habis. Bah. Itik dia dah bagi, ayam dah bagi, nanti kan. Dengan answer je bro yang dia pandang. Ayam dah Kalau bagi. lagi dia tak bagi, Habis ni dalam bahaya lah bang. tak pakai kulit kuning tak pakai. Tak ada berkecil goreng saya dah hantar ke laut. Naga. Ni tinggal answer bang. Inaga ni. Answer. Inaga Yang ni. itu lah saya bajet Inaga dalam ni. lepas raya lah. Inaga ni. Inaga ni. Tak lepas raya bang. Inaga ni. Kalau dia bagi answer, insyaAllah lah. Aku tak boleh. Raya tahun depan baru habis. Inaga tu buat. Kalau dia tak bagi answer bang, selamat dalam bulan puasa. Mati lah. Mati. Tak lama lagi kita. Pasal dua barang dia dah bagi Bah, saya. tak sampai sebulan. Dia masalah dia ayam dia dah bagi. Itik hati saya minta dia dah bagi. Cari lagi Saya minta sekarang answer dengan dia seko. Answer Dia belum bagi. Answer. Ansur putih ke hitam. Tak kira lah janji answer. Wah hajar juga orang Masa gudang. Masa gudang. Wah hajar ni kena. Wah hajar mulut ni kena. Dia kata answer hitam pula. Dia answer hitam. Answer hitam tu buat Ayam dah. hitam ada lah. Answer hitam ada lah. Ada Swan, nama dia Swan. Swan dia atuk kan answer. Tak pernah ada. Dia ada lah Swan. Betul lah. Swan. SWN kan. Ada yang hitam tapi power orange. Betul dah. Buat dia tenging-tenging dah. Untuk bulan ni kita banyak buat lah kan sikit tadi. Habis mu nak baju raya, seluar raya kata nak pergi shopping ke LCC. Aku suruh dalam. Makan modal. Awak tu suara dalam memang tak ada. Memang dah tak ada. Aku pernah dah tahu pakai dah. suara dalam. Tak pernah Tak pernah pakai suara suara dalam. Ini dah orang beruk betul muka. Muka memang Tak percaya cuba buka. Dengar. Dengar apa? Aku tak boleh pakai suara dalam beli. Yelah aku nak rasa. Bodoh lah. Bukan ni lah. Bukan dia. Tapi bah kalau dapat ni buka takut uyau kita tidur malam. Uyau. Kosong melengkau ni hari. Bukan. Aduh. Aku dah pernah. Ya. Kawan dah pernah pakai seluar dalam. Kau tahu. Tak sempat. Tak sempat nak buka seluar boleh. cekik. Mantap. Boleh betul boleh. Mantap Pak Abu, mantap Pak Abu. Bah kau nampak tak? Wah, tahu lah. Awak yang terbalik. Lintang. Awak ni tangan ada penyakit sawan tak? Begitu micik. Macam menggigil je. Abang sana biar kawan tolong ambil gambar. Bang. Ya, gitu. Tolong. Awak duduk tengah dulu. Kalau jumpa Awak ni tangan kalau kau jumpa gelap-gelap memang dia gitu. Bang. Kenapa tangan? tangan dia rasa awak Kawan ni kalau jumpa gelap-gelap memang gitu gigil. awak datang rumah kawan lagi. Berobat. Okey, Tangan 1, menggigil ni. 2, 3. Mantap Pak Abu. Mantap apa Mudah-mudahan bah panjang umur, sihat, ceria selalu. Kalau saya mati susah, tak ada Tapi orang kan nak saya memang saya doakan cepat sikit. Cepat sikit biar tenang sikit orang tanya sendiri. tak masalah Malah dia, bang. bang. Kurang Bukan sikit. bang berselaru bang. Siapa macam ni ya Allah kalau biar tenang. Kalau tak ada tenang ya Allah otak saya. Saya ada kerana dia ni lah jantung saya jadi makin masalah. Biarlah dia ni. Ya Allah selamat alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau tak tahu pun dia bahaya juga dia diam. Biarlah tuan biarlah saya dengan orang lain tak boleh ya Allah. Sian saya dia ni. Kebah semula ni. Ha. Salah kebah tu. Salah kebas. Salah kebas betul. Masalah dia bah jangan takut. Bah duduk Pasir Gudang. Tidak. Saya rasa tak sempat bang. Sebab dia ni cepat. Kalau tanam saya rasa dalam 40 minit siap tanam bang. Tak sempat bang Habis datang. mandi jenazah aku macam mana keadaan? Tak payah mandi senang. Macam mana? Bang mandi jenazah. Dia mandi basuh muka je bang. Kita tanam bawa tak boleh pakai band jenazah. Dia panjang, band jenazah tu panjang dia. Cari wajah kewira dah boleh masuk. Isi Lepas dalam tu bonet. lah. Maknanya kalau Mizan ni duduk kota, nak datang melawat dah tak dan. Dah lepas ke Kalau kubur. bayar pun kena separuh lah. Tak masalah, dia gali lubang pun senang ni. Gali lubang. Okey. Bagaimana bang? Go back. Thank you very much.
Thank you very much. Belum tutup lagi kan? Ya, ya. Bah, buat Sabtu tu senyap je bah. Buat Sabtu tu hari apa? Oh, patut dia senyap. Dia tengok hari. Today ni Tuesday. Tuesday tak kena. Dia kalau hari Sabtu dia gila babi. Oh. Nama buat Sabtu. Waktu tu dia mulut pompeng hari Sabtu. Kawan buat tu pakai topi, kawan tak cam. Kau tak perasan je ke? Tak perasan. Kalau dia buka topi buka nampak pasal dia sama rambut kamu. Sebab itulah aku cakap dengan kau, dia tak ambil masak lain pada hari Sabtu. Ya. Dah tak boleh. Dia mesti nak ambil hari Sabtu memasak. Sebab tu dia sepatutnya wak ni kita tak boleh panggil wak Sabtu je. Sabtu Ahad. Dia pasal memasak Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Oh, Jumaat masak je. Tak ada Sabtu Ahad. Oh, Jumaat dia tak masak. Panggillah Sabtu Ahad. Awak pula orang boleh masak ke apa? Aku diam langkah. Aku mana reti masak. Aku tak reti. Habis awak masak? Masak ke apa? Ya, aku tak ada masak. Aku macam ni yang buat satu ni. Kau jangan salah dengar. Tak ragu. Kau jangan salah faham masalah dia buat Sabtu ni. Dia memang pendiam orang dia. Kalau kau nak tahu hari Sabtu kau datang, dia lah orang je ni. Aduh sayang wak tu jauh pula tu. Biar je kita dengar je. Ya, kita dengar je Pak. Tak apa. Yalah hari Sabtu. Tak apa, kita faham tak? Ya pokok. Hari Sabtu buat Tak tahu kot Boleh. Boleh je. Apa pula tak boleh? Bau untuk kotak-kotak ini adalah batang. Batang Apa masalah? Wah, jauh benar duduk. Ini awak. Ya. Ini yang nyembang. Alah awak. Biar awak. Sini, Pak. Awak buat awak sana boleh. Ya. Wah, jauh benar Ni. duduk. Duduk ada ni. Wali ni. Kau jangan sana ada sini. Duduk sebelah bawah je. Duduk. Ada. Aku tak boleh duduk sebelah ni. Kenapa panas? Tak boleh. Panas. Kenapa? Kenapa? Panas. Dia tak join pasal nama dia Sabtu kan. Tak join. Join Senin. Bawa hari Senin kata dia. Aku tak ada taruh nama macam ni. Nak taruh nama taruhlah pokok dulu. Kita yang tahu dia orang tua kat kita. Taruh pokok dulu ke pokok rengat ke tak apalah. Orang tua. Kita seminggu 7 hari aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang taruh nama Sabtu tu benda kejadang. Betul. Dua bang. Betul kepada kotak dah. Tapi betul. Dia apa contoh orang cabut gigi bercamur kan. 50 cabut kan. Hari Sabtu tu mana dia cabut tak sakit. Dia sepatutnya ubahlah. Wak lengah. Wak apa? Wak kayu. Jadi Tak sesuai. itu orang apa tak ada. Oh, tak sesuai sebenarnya. Betul. Warna awak kayu tak sesuai. Kalau wak Sabtu wak sepatu boleh lagi. Wak sepatu. Wak sepatu Oh ni boleh. aku nak panggil, kalau gitu kita tukar nama dia Wak Jelik. Jadi tak boleh. Dia selalu main lidah, gulung lidah. Itu memang kita suka. Itu harapan kita. Banyak gula makan. Banyak makan gula-gula bang. Sebab itu gigi banyak tak ada wak. Kolom tu sudah. Tak ada idea. Tak ada idea. Tak ada. Pukul pengambil tak ada idea punya. Bergulung lah kau kat situ. Tak ada orang menyelamat dah kali ni. Betul tak? Penjeh je lah aku kat mana-mana. Wah, ada masak-masak lagi ni? Minggu ni ada. Minggu masak mana? Yang berpadang dalam. Kampung Padang? Dia dekat Suor. Dekat mana? Dekat Suor. Kat surau? Majlis kahwin ke apa? Macam itu kahwin. Anak siapa? Apa namanya? Siapa nama dia? Pak Budi. Budi tu Suor. Baru sikit kan Suor. Rumah yang baru bikin ya. Oh, nak rumah Bahrain. Bahrain. Suka Bahrain. Anak-anak dia yang Ya. Rumah Bahrain mana? dekat Suor. Dah surau. Dekat surau Kampung Padang yang kita lalu. Lepas sikit surau. Suor baru sikit. Mari sikit. Oh, Boleh nanti kita jalan bang? rumah Pak Hamid.
Jauh sangat. Rumah Dia tu lah. sama kat Dekat bawah rumah tu. Pak Temeh. Rumah Pak Temeh depan lagi sikit. Dia Boleh tempat surau. Perkebun Lepas lah. tu, Surau sikit je. Lepas surau rumah Cik Musa, lepas rumah Musa rumah balik dekat Balik je. lah. Dekat Aku dia. orang Padang lah. Dekat ada surau tu kan. Ada bela burung kan. Ha. Kotokek terkopuk. Buat dalam lagi. Dia kampung Padang. Aku kampung Jalan. Tak sama tahu. Padang dengan Jalan. Dia Jalan. nama kampung jalan. Kampung Jalan. Jalan. Kampung Padang. Dia tak ada kaki kena main kat Padang. Dia tak tahu. Kalau dia nak main kat jalan tak boleh kena langgar kereta. Dia kaki tak ada. Dia kena main kat Padang bola. Gitu kan dia buat. Ramai juga buat tu. Boleh terima Boleh itu memang patutlah Dia terima. jamuan ni pun. Dia boleh tahan. Boleh tak tahan. Ya tu Aku dengan dia dulu aku lagi masak. Umur mantul. Dia lebih kurang lah. Umur berapa? 72. Oh, 2 tahun je. Lebih kurang. Abang adik lah. Tapi masak dulu aku. Tak ada. Dulu aku. Dia masak, saya lain. Kita masak, saya lain. Sama. Ya. Dia masak ni super lah. Kenapa super masak? Manusia ni rambut sama hitam mati lain-lain. Dia punya khusus. Dia berbeza. Berbeza. Tak boleh kita ikut. Sebab tu tukang masak sama tukang masak. Kalau aku ikut dia masak, aku tak boleh ikut cara aku, kena ikut cara dia. Dia ikut aku masak pula, dia kena ikut cara aku. Betul. Baru boleh jadi tukang masak. Ini tidak. Ini betul. Kalau aku tukang masak, dia tukang masak, kau cara lain bubuh, aku cara lain, tak boleh. Jadi. Tak jadi. Apa? Tahu tuan kata. Ni kawan dah bersara. Tak angkat tangan. Padahal ada tu Kawan dah bersara. Kawan tanda. Dia tak nak dia. Kawan dah Dia angkat kalau boleh tangan. macam nak kan, tapi tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kita ni kawan ramai. Nanti tak boleh kan, tak nak awak dengan takut kita ni. Dia senang. Milih kan. Dia senang kan, tak nak pula kan. Yalah. Kan kecil hati pula orang. Dia ikut ni bilang lain. Anak-anak dah marah dah. Kan awak? Nak. Awak meldap dah cukup. Dia jumpa Masalah dah. dia Orang tengok orang tengah road ni dah berhenti 70 senyap dia dah berhenti Japing dah berhenti Kencing ni. tak boleh tahu umur dah lebih macam ni dengan main lagi dengan benda macam tu tak boleh Kita boleh lagi layan lah. Layan. Membantu. Budak-budak ada kan. Kita membantu pada budak sini lah. Kat Tanjung, di kampung kan, boleh ambil lah. Tapi jauh-jauh, kita tengok masa ni pernah keluar habis, kita ambil orang jauh. Saya bawa sini, orang sini bawa. Kan tak boleh. Janji, okey. Sampai masa, tak okey pula. Dah, susah. macam buat masak dia aku pun boleh buat Saya tak ikut lah. Ikut lah. aku tak boleh Dia tak boleh. Tak dia. tak kena cara dia punya potong aku tak kena tu kadang-kadang Jadi, macam ada keras. aku punya potong genggam aku ada orang lain Genggam aku mampu orang. kita tengok juga yang nipis yang tebal macam mana sebab tu aku tak bagi sebab tu aku masak cerewet macam dia boleh sebab tu aku tak nak masak Saya faham boleh. ni masak 10 orang 10 macam Yang tengok kita lah. Yang kerat, kita sama kerat lah. Tunjukkan cara dia, ikut lah. Sekarang, kita lagi melintang. Dia tak jadi. Macam dia kerat. So, kita jadi. Tapi kita saya, tak apalah. Boleh lah. Tengok daging masak biryani lain. Kalau masak hitam lain. Tipis sikit. Macam Abang Samad ni kan. Kita ikut saya. Kita ajar dia cara ya. Tapi dia kalau pandang kan. Tapi dia tak berani nak ke depan macam masak dan banyak-banyak. Oh sama yang sama sekolah kan. Dia takut. Kalau sikit-sikit rumah dia boleh lah. Untuk rumah-rumah ni orang masak awak nak kena uji dulu macam-macam. uji dulu Macam-macam. Kalau tak ada kosong kau jangan lah Macam-macam. malu kau orang nanti bermasalah dengan orang. Kalau dia nak belajar masak nak kena tuntut habis. Tak boleh sekerat. Nampak senang tapi susah. Ya betul lah. Tempat orang yang kita susah. Kadang-kadang orang berpenyakit ni yang kita susah. Kita kena jaga lah. Kena jaga. Kita nombor satu. Bukan main senang. Bukan boleh kau pergi lagu. Zaman dulu boleh. Zaman sekarang dah moden kan. Banyak dah moden lah. Tapi dulu jangan main. Dulu kalau kata sendiri lah. Banyak masalah. Dah. Tepuk je.
betul lah. Tepuk dengan ini kita dia. Sekarang kita tak boleh ada juga tapi kurang lah. Kurang lah. Tapi tengok diri saya lah. Saya memang tak suka ujian orang lah. Sebab apa benda tu bahaya. Kita rajin uji orang, satu hari orang uji kita. Kan? Itu berbahaya lah. Yelah betul. Dan kalau boleh yang wanita kita tu jangan nak pandai bagus, ikut saja macam biasa. Yelah. Jangan Tapi kita mesti ada benda tu. ada sikit-sikit. Kita mesti ada. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh kau masak tak ada benda tu tak boleh. Tapi kau bukan nak buat orang. Tak ada. Mesti kau nak kena ada benda tu. Oh, hak kita je. Tahu? Bermakna masa tu kita punya je lah. Kita tak janji orang punya, kita punya, lebih kita je. Aku tengah dua tu 2 kali kena. Dia kena. Ha. Katanya Lani duduk atas jalan raya buka baju. Lani tu. Buka baju tengah dua. Tak masak nasi Ya. Taruh minyak tak jadi. Taruh air tak menggelegak macam. Katanya Lani tu pagi butuh. Kuat tu kan, api kayu. Api gas. Biasa. Lani duduk tengah jalan lari 4-5 ekor budak. Katanya Lani tu hidup lagi. Banyak ada yang kena. Aku Tapi punya jangan dua. Aku punya mulut kau bukan kau tak tahu. Noka tengah dua tengah ramai kat bawah tu habis semua aku mati. Dia katanya Lani tu. Orang lain tak berani. Tak berani maki, aku je maki. Lubang pun kimak betul kau orang ni aku cakap. Sebelum kau duduk tengah dua ni aku dah duduk lah. Tak ada orang lagi ni. Aku kalau bodoh masak, kau boleh buat. Tapi kalau aku macam ni kau jangan buat. Ha? Sekali lagi aku minta kau. Jangan sampai aku buat jahat. Aku tak nak jahat ni kita. Aku dah tua ni aku tak nak buat jahat. Kalau aku cabar kau orang tengah dua, aku cakap cabar tengah dua, buat sekali lagi. Aku cakap. Lani ada ni. Orang ramai ni. Aku cabar penokor tengah dua, buat sekali lagi. Lepas tu start panggil. Tak ada benda, tak berani lagi. Kerana anak dia pergi Minang sebelah je tak nak, tak terima. Dia yang membuat. Banyak kadang-kadang antara satu, keduanya dengan pakatan blok dia, itu terjadi dia kan. Minta kita pada duduk dua lah. Dia tu orang tak panggil dengan dia, dia marah lah. Itu je. Ni jangan kena jaga. Tapi nak kena ada. Sikit banyak nak kena ada. Kau masak kosong jangan tebel. Nanti kau nak buat apa? Kalau contohlah kau jadi macam aku tengah dua tu. Kau nak buat apa? Aku nak tanya dengan kau sekarang. Nasi boleh masak Kau sekarang kau hidup api. Tak boleh gelegak, tak boleh nak taruh ayam. Dia macam itu je. Gelegak tidak. Kau nak buat apa sekarang? Aku nak tanya dengan kau. Kita kadang-kadang nak penjaga dia. Kemudian kita mulut kita, warung kita jangan terbuka kan. Itu nombor satu. Ada tempat yang tak boleh. Aku sekamat taruh tak boleh buat. Kena alih. Kemah tu kena alih ke lain baru boleh. Tak puas saya buat. Tak jadi. Oh mampu kemah betul lah. Memang keras betul saya kata dia orang. Rupanya tapak yang kita masak tu dia dah bom dulu. Dia dah bom awal-awal lah keliling tu. Kita buat macam mana pun dia tak boleh. Tahu. Tempat yang kita nak masak alih kemah ke lain. Bawa tungku masak ke lain baru boleh. Kopi satu. Balik baru dia tak dapat masuk. Ada kalau gini tak boleh, kita ubah saja. Kalau dia jangan pasal kemah. Sebab tu orang kahwin ni kadang-kadang sebelum kau masak tu dia orang dekat-dekat situ dia dah pergi dah buat dah kat tempat kau masak tu. Kau belum masak dia dah buat dah. Tahu. Aku kena kat sekarang. Kalau boleh tapak masak tu kalau yang ada lah. Yang ada dah siap semua. Kita nak bongkor lah, kalau boleh nak bongkor lah. Kalau boleh baki kita kata macam tak sedap, bongkor lah. Ni kita datang bagi saya. Kalau tak sedap, kita bongkor lah. Bongkor, beban masa kita dah tempat lain lah. Masa gitu lah. Kita macam kita gerak lah, macam kita lah. Kita rasa macam lah. Ada peda Sungai Sayung. Baik kata pandai, tidak tak pandai. Teruk keadaan. Kau boleh masak lauk dalam periuk tu boleh terkeluar. Kau tahu? Kau jangan main-main. Lauk dalam periuk tu boleh melinting keluar satu. Kau tutup macam mana dia keluar? Kau tahu? Ni orang kena orang pandai betul dia buat. Zaman dulu Jangan main-main ni. Itu pasal aku cakap kau nak ada pendidik walau macam mana kau jangan pergilah langgar.
Dulu masa kawan ingat dekat Maulud Nabi dekat Kampung Padang. Dia orang lah masak semua. Padang. Kampung Padang. Bubui. Baru lepas masak bubui. Lepas tu Pak Temeh datang ke rumah mencari arwah bapak kawan. Arwah bapak kawan tak ada. Kata kawan kalau ni jumpa arwah pakcik kawan yang mama tu, arwah Yelong. Berambil orang tua tu. Ambil orang tua tu, pergi orang tua tu potong-potong bawang, campak benda semua. Jadi Dia marah pula lagi orang perempuan. Lauk dah masak berapa campak bawang. Diam, kata Pak Temeh. Semua tak tahu. Boleh semula lauk. Sekali lagi dekat Kampung Singapura bang, masak. Jadi macam mu lah. Jadi macam mu. Masak nasi berapa jam bah, tak keluar-keluar uap. Tak masak-masak. api kuat. Api. Kita dulu kan pakai kayu api sebelum pakai kayu gas. Kawan dah ikut dah dulu. Rasa Tak masak-masak bah nasi. ada bang. Kemudian kawan dapat ilham sikit, ambil garam sikit, baca-baca lebih kurang, kau campak mata api, campak atas periuk. Nyenggau, beruap nasi. Boleh alhamdulillah. Dia nak buat garam. Itu saudara sendiri tu yang ngeteh tu celaka. Letih bah, masak nasi berani gal letih. Tapi nak kena ramai. Memang letih, memang nak kena ramai. Dia tak boleh isi banyak. Ya. Daging dah katalah 200 ketul. Ni balik 200 ketul. Beras kalau masuk berapa kilo? Kalau cekap lah berapa? Aku pakai ikut dan aku je. Aku tak ikut daging. Nak tengok ni Tak boleh. Kadang-kadang orang Tak boleh ikut pada daging. Nanti ni ke. Ni 10 tu. Ni cerita je. Ni piuk lah bawah. 10 tu. Tebu. Jom. Lepas tu kau tahu kain putih. Berat. Lepas tu baru batuk pada dagingnya bawah. Tahu pada nasi kan. Lepas tu nak kena kita kan. Tutup bungkus. Bungkus. Nak tahu kuah lah. Tak ada sekarang. Tutup. Lepas tu api bawah. Betul? Ini sampai dia cukup mati lah. Tak pakai kayu api, tak atas tak payah. Bawah je boleh. Tapi kau Boleh. kena kira. Kalau orang masak macam tu, orang memang handal lah. Berjadi. Dalam kau daging 200 tongkol, nasi bagai tu kau buat. Mampu lah kau. Tapi Kau ingat sikit nak masak tu. ini cerita. Ni cerita masa dia. cerita dia. 200 ketul. Kita kena susun. Lepas tu kain putih. Piuk nak tengok piuk dah. Ada. Dia pun nak kena kunjak. Nak tengok hal berat tu banyak masuk. Daging dah pergi dah naik dah nampak. Kurang-kurang beras ni berapa kilo nak masuk? Saya masuk 30. 30. Tengok piuk je. Itu pun takut kalau piuk yang 50 kilo punya yang apa? Yang besar. Tak sekali. boleh. Biryani mesti nak pakai periuk besar awak 12 gantang. Ni cari kita. Piuk nak besar lah. Kalau piuk kecil tak badan lah. Tak badan. Badan. Mampu kita yang masak tu. Teruk banyak kali nak masak. Kalau banyak biar kali. ni kalau betul-betul nak masak dia tak boleh banyak 30. Cari 20 kilo ke 15 kilo itu cari jatuh lah. Cerita. Tapi banyak kerja. Tapi nak kena banyak piuk lah. Banyak periuk. Ini cerita saja. Yelah. Kalau Kunci-kunci. piuknya kecil kan jadi 200 kilo, 200 ketul. Kita ada bajet juga. Kalau tak adanya piuknya ni tak boleh. tendang. Tak boleh. Tendang tak jadi. Ya. Ini kita nak kena faham pahaman kadang dia lupa kan, lupa tu lain. Nak kerja. Tapi lagi kurang nak orang. Hari ni Ini dia. dah hujung. Orang dah kerja. Orang dah kerja. Ini yang ini banyak orang tak kerja. Mana? Ini orang kampung ni tak kerja kan. Yalah banyak nak kurang Dengar orang kedai dah pukul 1, 2 dekat. Malam masuk. Malam dia menutup kan. Semalam? Mana ada orang lagi. Mana ada orang je? Sekarang dapat 2 buntir lah. Malam ramai lah. Yang kita kata ramai. Orang tak ada. Tapi Pagi. tak tahu saya tengok sekejap ada 2 Pagi Sumpah. Ni hari kumpul Demi Allah. makan bas. Pagi. Jadi pakai bas tapi ambil 400 batang aku silap aku dengan 600. Di kopok ada 200. Jom lah. Ya. Ini lah. Udah. Aku telefon tadi. No. Lali tak datang. Udah. Okey Pak, balik dulu, terima kasih. Maaf kalau ada salah silap apa kita berbincang tadi tu. Ya. Sama juga gitu dengan buah haji kita. Macam mana? Tapi ada si poket letter from dalam letter. Kawan Haji Budang kan ni? Wah, ni letter siapa ni? Wak tak sokok eh? Tidak boleh bagi kadang-kadang.
Alhamdulillah. Macam dah. Kena tengok udang. Itu karang dekat situ karang entah pukul 3, pukul 4 tu karang. Orang nak berambus. Tak buat ni. Tunggu dia. Dia datang. Firing. Okey Pak, jangan tu. Tadi aku tengok kau parking kat tempat OKU. Yelah pasal kawan kesian tengok mu. Ni elok lah. Payung lagi sikit cuba. Tak payah. Jalan elok tak tempat OKU. Bah.